Suami isteri ni founder warung Hutan Bangi. Kita panggil Bos Mat dan Bos Fi. Hari ni Bos Fi buat surprise birthday untuk Bos Mat bertempat di Telaga House Kajang. Seawal zuhur lagi, staf, rakan dan saudara mara gotong royong bersama. Cabaran paling besar ialah memasak untuk jamuan menggunakan dapur warung Hutan Bangi. Sebabnya, Bos Mat selalu pantau CCTV kedai walau hari cuti. So, tugas Bos Fi ialah sibukkan suami. Siap ada bilik pengantin kau. Ada baby barulah tak lama lagi. Satu tim masak, satu tim buat belon persiapan, satu tim sibukkan Bos Mat dengan macam-macam cara. Dan inilah masa yang ditunggu-tunggu. Bos Mat tak boleh tangkap event apa sebab kita sambut awal dari birthday dia. Kehadiran staf, rakan dan keluarga yang banyak membantu selama ini. Kemudian Bos Fi mengambil hadiah untuk suami dia. Jangan gelak je bah, tiup lilin dulu. Aku bukan dia dah aku. Menahan sebab di dada, Bos Fi cuba membacakan ucapan beliau untuk suaminya. Baca ko yo, baca lihat ni. Saya sentiasa doakan. Stop. Oh, okey pula dah. Suamiku. Saya sentiasa doakan kebaikan awak dan keluarga kita. Oh, gitu. Saya sentiasa reda atas setiap yang berlaku dalam keluarga kita. Saya halalkan dan saya maafkan setiap kekurangan yang ada antara awak dan saya. Sejujurnya, awak suami yang terbaik untuk saya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Allah Karim.